Allah, bahan. Oh. Okay, hari ini hari pertandingan memancing di kolam TT Mega Kedah pada tarikh 15/11/2025. So kita nak try main di kolam. Kita akan masuk last minute lah. Kita tak ada booking panjang, kita walk in je. So kita dah ingat kita nak try main dekat kolam G. Kolam tu agak kurang sikit orang. Inilah dia suasana park parking TT Mega penuh. Besar geng. Geng, inilah suasana kolam TT Mega. Sekarang jam 2:30. Kita akan mancing pada jam 3 petang. Nih. Hah? Nih, nih. Dah. Nih. Panjang tu sampai depan tu. Sampai tengok dong. Masa berbaki 5 minit saja lagi. 5 minit saja lagi kita baru nak set up kita punya mata gail. Sebab parking pun tak ada tadi. Nak lalu ujung ke ujung pun susah. So, kita pilih kolam C, main kat ujung-ujung ni santai sikit. Belakang ni ada orang berniaga. Oh, gaya. Tengok dia ramai bang. Ah, boleh. Anak ah. Boleh. Biasa kan? Tak, dia baru First time? First time tu yang jadi tu. Pakai umpan hati je. Kita ada lagi 2 minit. Apa ni? Ini umpan rahsia kita. Hati isi ikan, isi ayam. Allah, bahan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Long. Marshal.
Majal. Tu dia, berdarah teruk tu. Bol. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tadi ada orang besar depan tu tadi tau. Mana ya? Agak pak kat orang ni. Alhamdulillah geng. Strike yang pertama. Bol. Marshal, tak ada kupon eh? Kupon tak ada? Tolong minjam sat lah. Alhamdulillah geng. Strike yang pertama. Kita timbang. Tolong. Palu lah. Lalu ke depan. Wah. Palu. .08 dengan 3.176. Tak sempat nak tangkap tadi. Kalau sikit. Tapi semua tak ada ranking. Ok geng, kita menunjukkan jam 4.40. Lebih kurang 2 jam 10 minit lagi untuk kita tamat memancing di TT Mega. Putus. Wish. Putih. Sayang yang putus. Rasa lebih kurang 5 minit lagi baru ikan yang ketiga. Ok geng, 1 minit lagi. Mas penentuan. Tengok adakah kita boleh potong Rossi last minute. Ikan yang dinaikkan dalam kiraan dikira dan diberikan masa 2 minit sahaja. Tujuh, 6, 5, 4, 8. Itulah dia, tamat dah sudah perjuangan di TT Mega. Ramai-ramai. Kita tengok dua putus. 4 bol. Paling besar 0. 3 kali putus. Tak apalah. Makan langsung. Tak makan langsung. Jam. Alright, kita jumpa lain kali.